pahala sebagaimana saya sebut tadi ialah duit yang laku di pasaran akhirat. Di Malaysia ni duit kita panggil RM. Tapi pergi ke Singapura tak laku duit kita, laku duit Singapura. Pergi ke Sungai Golok ya, tak laku belaka duit Singapura, tak laku duit kita, tak laku duit Amerika, tak laku. Yang lakunya duit bat. Kerana kerajaan lain-lain. Malaysia ada kerajaan, maka ada duit dia, ada currency dia. Jepun ada kerajaan, maka dia ada duit dia, kita panggil yen. Akhirat kelak kerajaan Allah. Tak ada dah kerajaan Malaysia, tak ada dah kerajaan mereka, tak ada, habis dah semua kerajaan. Yang adanya kerajaan Allah. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Akhirat kelak bila manusia hidup semua, saya hidup, tuan-tuan hidup, hak mati lama pun hidup balik, hak tak beranak lagi pun akan hidup balik. Satu daripada titah Allah Ta'ala di akhirat kelak ialah limanil mulkul yaum. Siapa yang memegang kerajaan hari ini? Semua senyap. Lillahil wahidil qahar. Tuan jawab sendiri, aku tu yang punya kerajaan. Aku ni satu tapi qahar, gagah kuasa.